Bungkus 10 sebiji, harga dia RM72,743.25. Hai guys, Assalamualaikum. Video bahagian yang kedua lah aku rasa. Sebab tadi aku dah pergi Proton, aku nak pergi beli emas macam korang tengok di selatan sini. Dan aku dah sampai dah. Betul lah dia cakap, ini memang betul-betul HQ untuk Proton emas. Tengok tu, emas dan Ion juga. Kenapa aku kata memang betul-betul kat sini nampak macam HQ? Satu sebab dia punya bangunan ni memang betul-betul besar, headquarter punya level. Dan kat sini memang berlambak doh. Tengok ni, ni tu belah sana banyak gila. Aku rasa kita dah sampai di tempat yang betul. Betul lah. Dia memang ada satu tempat untuk emas saja. Patutlah dia berstatus HQ. Assalamualaikum. Boleh beli kereta kat sini kan? Boleh jual kereta. Okey. Cantik. Mungkin kau lah orang yang aku cari. Tadi aku daripada Proton yang dekat depan OU, tak ada masalah. Tadi beli kereta Saga. So aku nak beli emas. Dia kata better datang sini sebab sini lebih HQ. Dia cakap macam tu. Okey. Kerana tengah tak tahu emas 5 ke emas 7. Alang-alang tu kena pakai mic siap-siap. Okey. Ini emas 7. Emas 7 SUV. This Emas 5 hatchback. Color ini quite rose color, pastel lah. One of top pick untuk season ni. Oh okey. Ni girl suka. Girl sikit. Tapi yang bestnya untuk high spec, dalam dia white interior. Oh okey. Tengok sikit. I cari kunci for you. Because actually this is our customer car. Oh tak boleh lah. Yang mana? Yang boleh mana? Saya tengok kat luar. Jauh ke keretanya? Kat mana? Ni kita pergi prime dulu. So yang prime di sana. Okay. So ini yang prime, marble cream. Dalam dia fling grey. Oi, aku tak boleh ni lah. Sebab dia terlalu clean dan sangat-sangat minimal. Kita memang fokus on minimalist type. All the design untuk Proton Emas memang minimalist type. Dia punya TV pun besar. 14 inci. Screen dia. 14 inci. Ni range ke apa ke macam mana? Ini range untuk yang prime. Okay. Dia boleh pergi 225 km sekali charge. Mungkin orang yang tengok ni kereta EV ni satu benda yang asing lah. Betul. Dia orang dah kata kena charge dekat rumah pula, bil naik, bil listrik naik. Macam mana? Banyak ke naik tu? Dia tak. Kita memang dah ada feedback. Masih convenient lah. Dia Sangat tak ada lah convenient. tiba-tiba tak pakai EV elektrik spike. Tak ada. Ni dia dah on. Dia dah on. Dia masuk gear boleh terus jalan. Dia dah on ni. Dah on. So kereta ni once you unlock, dia ada intelligent power start and power off. Oh. So once you unlock, you buka pintu, dia akan completely start. start. I see. Ready Bro, to kau ada cakap pasal ni prime, lagi Prime. satu premium. Kita ada premium high spec. Ada contoh premium. Ada. Jom. Aduh. Boleh. Aku tak boleh dengar nama premium ni, rasa macam bertanggungjawab pula untuk beli kan. So, ni pun dah okey sangat-sangat, sangat cantik. Terima kasih. Kita kat premium dekat luar. Okey. So color pun sama, luaran. Okey. Cuma untuk premium dia ada dua tone color. So ini ialah Marble cream. Emas 5 Emas 5 premium spec. and marble Okey. cream color. By the time aku buka pintu aku dah tahu dah dia punya beza apa. One thing, Interior premium dia spec, lah beza. Interior dia putih, yes. Hanya untuk okey. quad rose and marble cream. So dia completely same macam tadi design. Huge difference is mileage. Huge Untuk difference ialah premium, mileage. Yes. Okey, berapa? Premium spec boleh pergi 325 km. Uish, One full charge. beza 100 juga. Beza 100. Kita ada 360 camera. Berapa beza premium dengan prime? Beza you mean harga? Dalam berapa ribu? Harga reference dalam 15,000. I see. Okey. Tapi range tu yang paling penting. Penting sangat. Sebab kereta ni bukan aku pakai. Kereta ni nak bagi orang. So aku kena fikirkan pasal tu. Beza 100 kilo tu. Aduh, dah rasa macam nak tukar fikiran pula. Alamak. Tak, tadi serius. Datang sini aku nak beli yang biasa, yang prime. Yang prime. Aku rasa Cun tak cun? memang cun. Cun tu memang cun, definitely. Aku rasa aku beli yang premium lah. Okay. Aku rasa aku beli yang premium supaya range dia lagi jauh. Alang-alang nak bagi orang tu, kita bagi yang memang betul-betul all out. Okey. Untuk yang premium high spec ni jadi 73. Okey. Saja. Bungkus 10. Bungkus Aku punya shopping ni setahun sekali je tau macam ni. Kalau tidak kita memang tak shopping banyak-banyak macam ni. Tapi all out nak bagi hadiah, aku rasa better kita kena all out lah. Okey. So, Mr. Mary, ni full 10 unit yang kita dah done tadi. From mana nak kira dulu? 4, 5, tak kira lah salah kan. Mana total lebih saya buat? Macam betul-betul 10. Okay, thank you so much. Okay. So, dekat tangan aku sekarang ni ada 10 invoice untuk 10 buah Proton Emas 5 Premium. Sebiji harga dia RM72,743.25. Darablah 10, pandai-pandai kira. Alhamdulillah dapat free payung macam biasalah. Dulu aku beli kereta, at least dapat free minyak.
free minyak. Ah. Ini free battery. Thank you bro. Battery included lah, no worry. Okay, alright. Thank you so much Nizam. Hopefully lepas ni aku akan datang sini dan beli kereta untuk diri sendiri pula. Hope so. Okay. After this kita test drive apa yang ada. Alright, thank you so much. Alright, aku dah settle kita punya pembelian 10 buah Proton eMAS premium spec. Premium spec tu yang paling tak boleh belah. Sebenarnya hari ni aku datang sini nak beli yang spec standard je. Terbeli yang premium. Aku rasa hari ni ialah hari aku punya purchase yang paling banyak dalam sejarah. Tadi beli Saga, sekarang ni beli eMAS. 20 biji kereta dalam masa satu hari. Crazy. Seperti biasa, jangan lupa untuk follow TikTok aku untuk tahu the latest update tentang bulan bintang, tentang kempen terpaling raya, dan paling korang kena tahu ialah siapa orang yang akan menang kereta-kereta ni. Kalau tidak nanti korang cakap aku scam korang. Okay, so jangan lupa untuk follow TikTok aku. I'll see you guys in the next video.